Nabi Sulaiman bagi makan ikan nun tu. Ikan nun tu tak kenyang. Hang bayang kan? Cerita dia macam mana? Ustaz. Oi. Tadi Ustaz pergi snorkeling, Ustaz jumpa ikan apa tak? Aku tak sangka kat Malaysia ni. Dulu aku ingat Nemo kat negara luar tau. Ada kat Padang. Tang tu nampak penyu. Ada semua kat ni. Ikan hak paling besar Ustaz jumpa ada besar-besar. Aku ada tunggu nak tunggu satu ikan ni. Ikan apa? Ikan nun. Nah. Ikan tu bukan hak telan. Nabi Yunus. Nabi Yunus. Dengan Nabi Sulaiman bagi makan. Nabi Sulaiman bagi makan ikan nun tu. Ikan nun tu tak kenyang. Hang bayang kan? Cerita dia macam mana? Nabi Sulaiman kumpulkan makanan sebesar gunung ni. Dah kumpul. Dia panggil tentera dia semua kumpul makanan sebesar gunung ni. Lepas tu Nabi Sulaiman habaq Allah Ta'ala kata, tak apa, Allah Ta'ala dia nak cuba bagi untuk makhluk laut ni makan. Bukan dia nak lawan Allah Ta'ala, bukan. Saja nak cuba khidmat, nak cuba ikram. Sebab dia ada kekuasaan. Jadi nak cuba khidmat, cuba ikram untuk ni makhluk-makhluk laut. Jadi dia boleh cakap dengan binatang. Oh subhanallah, Nabi Sulaiman. Lepas tu Nabi Sulaiman pun suruh makhluk laut untuk naik makan. Dia panggil seekor ikan nun tu. Mai makan. Makan hak besar gunung, makan sekali je. Lepas tu ikan nun tu pula mengeluh, dia kata, ya Allah, pasal orang ni tak kenyang. Waktu tu Nabi Sulaiman minta ampun dengan Allah Ta'ala. Taubat Sebab tu Nabi Sulaiman dia ada satu doa yang dia ajak, kata dia, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayka wa 'ala walidayya. Nabi Sulaiman ni kan kaya. Bila dia kaya raya, dia selalu doa ke Allah Ta'ala untuk ajak dia cara bersyukur. Hari ni macam kita duk kata aku ni syukur, aku ni bersyukur. Nabi Sulaiman pun minta dengan Allah Ta'ala untuk ajak dia cara bersyukur. Kita pernah minta dengan Allah Ta'ala ajak kita cara bersyukur. Kita pernah cakap kita syukur. Kena minta dengan Allah Ta'ala untuk ajak kita cara bersyukur, supaya kita jadi orang yang bersyukur, supaya kita tahu macam mana perilaku orang yang bersyukur ni. Kena minta dengan Allah Ta'ala. Tak boleh buat pandai-pandai. Hang tadi hang selam nampak apa? Saya nampak ikan nun tu tak? Hang pun Nabi